Ini adalah set masak camping paling gempak. Ini adalah wadah cutting board set. Okay, dalam kotak tadi korang akan dapat satu set dengan dia punya bag sekali. Memang nice. Okay, ni dia punya cutting board set. So dia ada dua cutting board. Yang ni dia sesuai nak potong sayur ataupun buah-buahan. Cutting board yang belakang ni jadi sesuai untuk potong daging, ayam. Okay, so kalau nak buka just tarik je. Okay, dalam cutting board ni tadi dia ada 3 benda. Yang pertama dia punya pisau. Pisau untuk masak. Dia ada cover sekali. Bagus untuk safety. Pisau dia memang sedap dipegang. Dia punya blade dia warna hitam. Memang nice. Kat atas ni dia ada gerigi ni. Sesuai untuk buang sisik ikan. Yang ni boleh jadikan sebagai pembuka botol. Okay, yang kedua dia punya gunting. Gunting dia sangat solid. Okay, yang bestnya gunting ni pelbagai guna. Yang kat belakang ni boleh jadikan sebagai pembuka botol. Tu yang ni boleh untuk kopek benda yang keras. Tu yang ni boleh pecahkan benda yang keras. Dan juga gunting ni dia boleh buka. Ini boleh jadi pisau. Lepas tu yang tajam ni, yang gerigi ni boleh jadi sebagai pembuang sisik ikan. Ini boleh jadi pilar. Okay, last kali ni adalah pilar. So yang ni boleh gunakan untuk kopek kentang ataupun carrot. Okay, yang ni pun dia boleh buka. Ini dia sesuai untuk kopek kulit buah oren. Okay, kalau pisau dah tumpul, boleh gunakan benda ni untuk jadi pengasah. So kita just masukkan dia kat sini. Cutting board set daripada Awada ni pada saya memang terbaik. Dia dah complete semua benda. Lepas tu design dia pun cantik, kualiti dia pun memang bagus. Okay, harga dia lebih kurang dah RM130. Pada saya memang sangat berbaloi dengan kualiti yang korang akan dapat. Kalau ngam boleh dapatkan dekat link